Okay guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Yes. Okay guys, so hari ni macam yang korang baca dekat thumbnail dan macam yang korang baca dekat title jugalah, hari ni aku nak buat tu konten mengenai K-pop Demon Hunters. Yang ni tak kisah secara misteri ke, secara betul ke, kita tengok, kita tahu apakah yang ada dekat K-pop Demon Hunters. So jom aku bawa korang, kita masuk dunia TikTok, kita tengok apakah yang ada dekat K-pop Demon Hunters. Jom. Alright, first thing first, kita tengok apakah yang terkini yang dekat K-pop Demon Hunters lah. Dengar cerita diorang dah keluar trailer baru tau. So jom aku bawa korang, kita tengok apakah trailer baru dekat K-pop Demon Hunters. Jom. Ini dia. In the middle of darkness inside me, you found my heart. Aku dah tengok habis tau. And now we can't escape it. We found a way to face it. Dengar cerita si Rumi ke tak silap aku, Rumi nak kahwin dengan Jinu. Wow, full lama. This love. Wow. Tapi ni pun keluar lah dekat Netflix. The honeymoon has fallen. The barrier is shattered. And now the darkness is free again. Golden ashes fall like rain. I didn't expect to fall for you. I've seen it with my own eyes. 5 of them, unstoppable, born of demon blood. They walk among us, smiling in daylight and killing in the dark. My parents, they're alive? Celine, I have to find them. Dia cakap Maya dia tidak hidup, tapi kalau kita korang tengok dekat cerita K-pop Demon Hunters tu, mak dengan ayah dia meninggal tau, tak silap aku. Dan aku rasa tema dia rewrite. No one can beat the Huntrix. Our voices, our hearts, all combined. Sebab dulu kita pernah digempakan dengan fenomena Frozen. Lepas tu pula kita ada fenomena yang selain daripada tu. So boleh dikatakan banyak jugalah fenomena yang ada dekat Malaysia ataupun dekat dunia filem ni lah kan. Tapi kita pasti tau bila dia akan keluar nanti. So nanti kita akan tunggu, kita tengok bilakah K-pop Demon Hunters 2 ni akan keluar. So kita tengok yang seterusnya lah kan. Sekejap So kita tengok yang seterusnya. Yang seterusnya ni dia mengenai apa ni? Yang ni dia macam dekat tai-tai macam tu. Tapi kalau kau tanya aku sendiri, dia macam tak berapa lawak. Okay, itu secara yang the good side. Dan ada the, orang kata macam misteri ataupun teori konspirasi dalam cerita ni tau. So korang nak tahu juga, jom aku bawa korang. Okay, kau tengok ni Zoe kill Mystery. Mystery kalau korang tak tahu adalah ahli-ahli Saja Boys. Saja Boys tak silap aku dia ada banyak ahli tau. Tapi dalam banyak-banyak ahli tu, seorang je nama betul, which is the Jinu lah. Okay, kau tengok Zoe kill Mystery, Mira kill Abby, Guima kill Jinu. Guima ni kalau korang tak tahu, kira macam Tuhan dia orang lah, demon untuk grup-grup yang Saja Boys ni. Sebab dia orang dah masuk dalam dunia syaitan korang. So malah dikatakan dia orang ni demon lah kan. But who killed them? Maksudnya baby saja, romance, siapa yang kill dia orang tu. Tapi bila aku tengok komen, Baby and Mystery are still alive, not sure about the romance. Lepas tu ada yang komen juga, Mystery is alive since he disappeared before Zoe got to him, hit him with her daggers. Lepas tu ada yang komen juga, the demons can be killed, they just get sent back to the underworld, as we can see in the beginning of the movie. When the girls kill the demons in the plane, they return back to the underworld, and since demons cannot die, that means all of the Saja Boys are still alive. Kiranya diorang ni tak mati korang, diorang masuk balik ke dalam dunia syaitan-syaitan. Kalau kau tengok the first trailer ataupun the first movie diorang tu kan, dalam diorang dalam waktu tu kan dalam aeroplane. So diorang kill ada 3 orang tak silap aku, which is pramugari tu,
satu pramugari, satu pramugara jugalah kan. Seorang lagi tu pula adalah pilot diorang sendirilah. So dalam 3 orang ni diorang kill. Lepas tu diorang masuk ke dalam dunia syaitan tu balik. Guilma pula yang akan bunuh diorang. Aku rasa Guilma tu yang bunuh diorang lah, bukan diorang ni yang bunuh. Aku rasa macam tu lah kot. So guys, aku rasa sampai sini je lah video kita kali ni, and I hope I'll see you guys again in my next video. Don't forget to like, share and subscribe. Don't forget to push notifications to get all my videos on YouTube. Jumpa lagi, dan always stay safe. Pastikan korang subscribe dan tekan butang loceng tau. Bye.